Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam, salam sejahtera. Moga tuan-tuan dapat menikmati makan malam ni. Ada yang sesuai, mungkin ada yang tak sesuai, boleh order. Dr. Haim bayar ala kad. Yang berhormat Dr. Haim Hilman Abdullah, Esko Pelaburan Pengajian Tinggi Sains Inovasi, yang menjadi penganjur pada malam ini, yang berusaha Datuk Haji Mak Fauzi Mustafa, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Arif Darus, Pengarah Jabat Tanah dan Galian, Saudara Ehsan, Ketua Pegawai Operasi Kedah Invest, wakil pada Maida, Doktor apa ni saya lupa nama, tapi dia boleh cakap Melayu sepatah dua, daripada EVE Energy ya. Para tetamu, pelabur, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang saya tak nampak tadi, nampaklah Kak Tun, Datuk Aisyah, Pegawai Kanan Kerajaan Negeri, Datuk-Datuk, Datin-Datin. Bagi pihak Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, saya ucapkan selamat datang ke Majlis Apresiasi Industri Negeri Kedah 2026. Tag saya ni bahasa Inggeris. Dr. Haim cakap Melayu. Saya bahasa Inggeris sedap pada dia, kacau lah. Dia mengaji di UK. Saya mengaji Penang ya. Tuan-tuan sekalian, kita berhimpun pada malam ini untuk meraihkan rakan-rakan pelabur tempatan dan antarabangsa yang telah menyumbang begitu banyak kepada pembangunan ekonomi negara, dan tuan-tuan telah memilih negeri kami, Kedah Darul Aman, sebagai destinasi untuk menanam modal, membawa begitu banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak negeri. Di sana, di mana tuan-tuan telah mempertaruhkan sebahagian besar investment dalam industri yang tuan-tuan ceburi, memilih tanah yang sebelumnya terkenal dengan sebuah negeri pertanian, the Rice Bowl of Malaysia. Kami mengeluarkan padi. Di sebahagian lagi kami mengeluarkan sawit dan getah. Tapi dalam tempoh 30 tahun yang terakhir ini, bila kita sedari bahawa sektor pertanian sahaja tanpa industri tidak akan membawa kita ke mana-mana, maka dalam tempoh yang agak panjang, lebih kurang 30 tahun, maka industri telah berkembang begitu pesat di Kedah Darul Aman, di beberapa lokasi khususnya di Kulim, yang kini telah dicatatkan dalam peta dunia sebagai hub kepada kemunculan teknologi tinggi, dan dunia bergantung kepada Kedah dalam beberapa pembuatan, sektor pembuatan yang penting kepada penerusan
pembangunan dunia dan teknologi pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, kecil lah untuk saya menghargai tuan-tuan hanya dengan sepinggan nasi. Sekarang ni kita ada 45,000 pekerja di Kulim High-Tech Park dan ribuan yang lain di kawasan industri sekitar Kulim, Sungai Petani, Gurun, Bukit Kayu Hitam dan beberapa tempat yang lain. Sebahagian besarnya adalah anak-anak negeri Kedah dan sebahagiannya adalah rakan-rakan dari jiran, negeri jiran. Ada juga yang datang jauh dari Sabah dan Sarawak, dari Johor, Negeri Sembilan, tidak kurang juga dari Pulau Pinang. Bekerja di sektor perkilangan di Kedah Darul Aman pada hari ini. Tuan-tuan telah menyediakan tempat mereka untuk cari makan, membina kerjaya, memajukan diri, membina keluarga, memberikan pendidikan kepada anak-anak, dan saya tentulah bagi pihak anak-anak Kedah yang bekerja di sektor industri yang tuan-tuan bawa ke Kedah ini, ingin merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada tuan-tuan di atas budi baik yang telah diberikan kepada kami di Kedah Darul Aman. Jutaan terima kasih kepada semua. Tuan-tuan sekalian, dalam tempoh 5 tahun yang terakhir ini, kedatangan pelabur antarabangsa dan domestik begitu pesat. Apabila saya memasuki pejabat pada tahun 2020, Kulim High-Tech Park telah kehabisan kawasan baru untuk ditawarkan. Maka kita usahakan dana dalaman untuk membuka fasa 4A 248 ekar. Dan hari ini keperluan kepada tapak-tapak baru telah membawa kepada pembukaan fasa 5 yang sedang diusahakan. InsyaAllah kita akan ada KSTP 2.0 tidak lama lagi. Saya juga sangat menghargai usaha-usaha yang telah dibuat oleh PBT, khususnya di Kulim. Dulu di bawah Datuk Nazman. Ada Datuk Nazman tadi, nampak? Yang telah menggagaskan Kulim Industrial Corridor 17,000 ekar. Dan telah menjemput datang syarikat-syarikat besar dari China dan beberapa negara lain, membawa sektor baru, khususnya tenaga, ke Kulim. Dan kita tawarkan juga, seperti yang disebutkan oleh Dr. Haim tadi, di Bukit Kayu Hitam, di Padang Terap, di KRC, di Sungai Petani dan Gurun, untuk diterokai lagi, untuk memperluaskan sektor-sektor baru yang diperlukan dalam dunia industri pada hari ini. Saya ucap terima kasih kepada semua agensi kerajaan, khususnya PBT dan pejabat-pejabat daerah, Kedah Invest Kedah, kepada BPEN yang mengemudi usaha-usaha pembangunan ekonomi, merancang perjalanan ke depan bagi negeri yang telah terkenal dengan pertanian, kini telah dicemburui dalam sektor industri pula. Tuan-tuan sekalian, kita telah mengadakan environment yang sesuai, yang menjadi tarikan besar para pelabur daripada luar untuk datang. Walaupun setengah-setengah
ucapan-ucapan mereka tidak menjedapkan telinga. Orang-orang di Kuala Lumpur macam kita ni tak buat apa. Macam duk tak ada timba aja. Mereka yang main tuang semua. Saya kata kalau timba tu tak elok, takkan orang nak main tuang kan lah. Kalau timba tu tirih, bocor, siapa nak main buh tu? Jadi tuan-tuan, kerjasama ini adalah kerjasama strategik agensi kerajaan persekutuan dan negeri. Dan kita patut saling menghargai. Tidaklah wajar bagi pihak mereka untuk menafikan peranan yang telah kita buat. Kalau tidak ada lembah yang baik untuk orang datang bercucuk tanam, datanglah benih jenis apapun daripada Kuala Lumpur, benih itu takkan hidup. Demikianlah environment industri yang telah kita sediakan di negeri ini dengan segala kemudahan yang kita ada untuk kita raikan. Mereka datang dengan baik, kita bantu apa yang boleh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2025, Januari hingga September tahun lepas, Kedah telah mencatatkan kelulusan pelaburan sebesar 17.53 bilion. Dan sektor pembuatan sahaja telah menyumbang 15.8 bilion menerusi 62 projek dan menyediakan 7,797 peluang pekerjaan baru. Sektor perkhidmatan 438.8 juta menerusi 36 projek dan menyediakan ribuan peluang pekerjaan juga. Tuan-tuan sekalian, ini bukan sahaja menunjukkan perkembangan yang baik di Kedah, tetapi jauh daripada itu menandakan ada sebuah kepercayaan yang telah diberikan kepada kita di Kedah. Tuan-tuan sekalian, di sebalik kejayaan yang telah dicatat ini, bukan saja ekosistem, polisi, infrastruktur, governance, dan rakan strategik, kita juga telah mencapai kluster kelas dunia dalam menyediakan kemudahan-kemudahan kepada sektor industri. Selain KSTP, kita ada Kedah Rubber City yang telah kita buka selain daripada industri berasaskan getah. Kedah Rubber City juga menerima pelaburan dalam semua sektor yang lain. Bukit Kayu Hitam Special Border Economic Zone, juga satu lagi kawasan baru yang sedang menerima pelabur yang bersebelahan dengan